Besar geng. Kena geng. Besar geng. Alhamdulillah. Oh, nangkau. Sliding terus. Oh, di depan. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Right geng, hari ni aku nak terjah lubuk banjir dekat sepanjang tepi jalan ni geng. Sana banjir, belakang ni pun banjir juga geng. So jadi aku baru sampai kat spot ni. Ni first time lah aku nak try terjah lubuk ni geng. Sebab selama ni aku cuma lalu je. Dan pernah juga aku nampak ada 2-3 orang kasaruan dekat sini. Ada juga aku nampak ada orang dapat. Jadi geng, hari ni aku nak cuba. Cuba. Kalau ada rezeki aku, adalah kan. Kalau tak ada, kita cuba tempat lain. Okey lah geng, aku tak nak buang masa. Cuaca pun panas. Aku pun tak tahulah macam mana aku nak cast waktu pun panas ni. Layan je lah kan. Jadi geng, pada yang nonton, terima kasih aku ucapkan. Yang belum subscribe, aku mau subscribe channel AIC. Tak nak buang masa geng, stay tune. Jom sembat. Alright geng, aku pun tak tahulah umpan apa nak gunakan. Jadi aku nak try dulu guna soft rock heavy cover. Sebab aku nak try dekat spot depan sana. Nampak dia ada semak-semak dan kangkung-kangkung tu. Try pakai heavy cover ni dulu. Oh, panas-panas, ada angin, sedap geng. Mantap, dah pasang. Oh, dah try gas. Bismillahirrahmanirrahim. Apa hal tengok kiri kanan dulu, lintas jalan. Kita laju. Ni dia geng, seberang sana. Ya Allah. Okey, alhamdulillah tak tenggelam. Dapat dah aku cek tempat yang sesuai. Okey ngam, try kas. Bismillahirrahmanirrahim. Hup. Lubuk banjir. Ada ke ikan haruan? Wallahu alam. Alhamdulillah geng. Alhamdulillah ada haruan lubuk banjir. Mantap. Strike pertama. Masuk dulu. Habislah geng. Tak besar tak apa, janji bercakuk geng. Strike pertama ni. Jom bawa kat motor, masukkan dekat dalam tapau. Okey sahabat, alhamdulillah rezeki pertama hari ini dekat lubuk banjir. Mencakuk saiz lebih kurang 200 gram tertapau bawah pokok sawit geng. Mantap. Alright geng, alhamdulillah tak kumpau tang ni. Tak kumpau, ada rezeki. So maksudnya kalau dah ada seekor, dia ada lagi geng. Jadi cuba lagi geng.
Ni pintu pagar ni terbuka. Aku masuk je lah kan. Kalau dia suruh keluar, aku keluar lah. Try lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Mari haruan. Oh tu depan ni. Dia boiling depan ni. Makan kalau berani. Kan kalau berani. Oh, ya Allah, betul dia berani makan, geng. Panasnya. Dia makan, dia lepas terus. Ya Allah. Oh, dah makan, geng. Oh, dia ke depan. Oh, Alhamdulillah. Hihi. Nampak dia kejar, geng. Dia keluar daripada buah kangkung tu. Nombor 2. Alhamdulillah. Rezeki, geng. Rezeki kapit hijau. Tu dia. Mantap. Alright, geng. Nombor 2. Yang ini makan dalam soft rock caterpillar, geng. Sama juga soft rock ni handmade daripada FG Craft 2. Warna kuning. Mantap, geng. Size not bad. Mantap lah size ni. Boleh lah untuk aku jual. Okay, buka. Pandai dia nak melepaskan diri tadi. Dia makan ke depan. Nasib baiklah aku terror. Alhamdulillah. 2 ekor. Rezeki. Mantap, geng. Alright, geng. Caterpillar. Mantap. Strike kedua. Padu. Cek lagi. Dia keluar daripada bawah kangkung, geng. Aku nampak dia berkejar. Mari. Ada lagi tu. Hop. Kejar lagi. Tak sia-sia aku masuk. Tapi hijau pula tu. Memang best. Oh, ada banyak ikan gas tu. Oh, nah kau. Sliding terus. Aku rasa lebih pada seekor tu ikan gas tu. Noh, sorry lah ikan. Alhamdulillah, strike ketiga. Barai. Terpelanting. Tadi yang terbang tadi aku nampak besar sikit benda yang ni. Tapi tak apa. Tak sia-sia baling situ. Ada hasil. Alhamdulillah. Mau kita buka strike ketiga. Alhamdulillah. Okey, syukur. Apa jadi dengan soprok aku ni? Alah. Geng, aku nak repair dulu software aku ni. Kemudian aku sambung sekejap lagi. Korang stay tune, geng. Mantap. Spot best. Bismillahirrahmanirrahim. Try pindah lagi. Mari haruan, mari. Dia ada. So aku mencari haruan keempat. Andai kata ada rezeki aku, tak ambil pula dia. Lagak. Adalah kan rezeki, insyaAllah. Balik sana pula. Mari.
Oi. Ha, kena. Kena geng. Oh, besar geng. Alhamdulillah. Strike keempat. Alhamdulillah. Saiz. Oh, darah. Boleh lah. Dia ada, kita ambil. Geng, pekerja ladang tengah keluar bekerja. Alhamdulillah. Strike keempat geng, makan dalam. Lutupan padu. Mantap lah rezeki. Tak sia-sia aku datang sini. Oh, makan dalam lagi. Pulang habis. Mana dia? Okey. Sampai ke tekak. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Strike keempat. Alhamdulillah, syukur. Ada saiz yang keempat ni. Mantap geng. Soft caterpillar mencakup lagi warna kuning. So kalau korang berminat dengan soft ni, korang tekan je link YouTube dekat video yang aku dah letakkan. Jom cari lagi. Cari strike kelima pula. Oh, ni besar geng. Ni besar geng. Ni besar geng. Oi, dia tekan. Allah. Bodoh lah. Ya Allah, ya Tuhanku. Aku baru nak melayan dia masuk bawah tu dah. Wah. Alright geng. Lepas je aku lucut yang kasar tadi geng, terus senyap sampailah sekarang. Dan sekarang pun dah hujan. Kuyup lah aku balik kejap lagi. Tapi geng, alhamdulillah, aku tak kecewa sangat. Ada juga hasil aku, rezeki aku. 4 ekor yang dah ditentukan. Tu dia. Size not bad. 4 ekor tu 2 kilo. Siapa nak bagi kan, alhamdulillah rezeki. Spot banjir, spot kapit hijau, banjir, ladang sawit. Mantap, puas hati. 2 sofra aku cukai geng. Tapi nak buat kata apa? Itulah cerita casting hari ini. So geng, pada yang menonton, sekali lagi aku cakap ribuan terima kasih. Hari dah hujan. So pada yang belum subscribe, aku mau subscribe channel AIC geng. Dan jumpa lagi kita next video. Assalamualaikum. Jom sembang.